under oath. Ada investigations? Nothing. Jadi sudah, yang baiknya ialah pendedahan rakyat tu. Pendedahan sehingga rakyat tahu. Saya orang Melayu, saya tak sensitif kata ini kritikan kepada orang Melayu. Bagi saya ketua hakim negara kalau Melayu, biar kompeten. Kita dah ada tengok hakim, ketua hakim Melayu yang baik, yang ada kaliber, yang kompeten. Orang Cina yang kritik ketua hakim ni sebab bukan sebab dia Melayu, sebab dia corrupt and incompetent. Dan saya di perjumpaan orang Melayu saya sebut begitu. 10,000 di Pasir Salak, 40,000 di Alor. Saya set precise point. Jangan kita cuba tukar. And tadi itu a racial issue. Orang India yang Indra, dia buat tuntutan Makal Sakti. Apa dia? Dia sebut soal yang agak sensitif di 153. Saya pergi advance dia dulu. Dia jadi become contentious debate. Why don't we take up the issue yang you raise? Number 1, poverty. Number 2, marginalization. Number 3, crime rate di kalangan masyarakatnya. Number 4, unemployment. Number 5, housing. Number 6, sekolah Tamil. Okey. Kerajaan mau tidak mau, walaupun orang India ni 10%, but they are Malaysians. Anak dia, our children. You tak handle, you rosakkan negara ini. Sebab itu, ini bukan agenda India. It has become a Malaysian agenda. An issue that must be addressed yang kita cuba ketengahkan. Orang tanya saya, okay Anwar, why do you want us to support Zahrin as our candidate in Bayang Baru? Oh Ravin, Batu Ubah, mana Ravin? Okay. You yang ada depan ni, orang tak nampak orang belakang. Okay. Oh Sim di Pantai Terjak, Pesabut. Sebab kita pilih orang ini, they stand and remain committed to the agenda. Saya tak peduli sebab politik ini masa ini dia orang tu, kalau saya tengok dalam RTM, saya tak tengok RTM. Saya tak tahu. Banyak orang tak tengok, tapi yang dia orang kita ada saya menari macam dulu sikit. Saya tunjuk. Petty and pedestrian thinking. Sebab menteri dia tengok sudah, harap Datuk Dollar. Itulah menteri paling baik yang dia boleh pilih pun. Sebab dia pun faham cakap tu. Bagi dia Datuk Dollar, he is the best. Siapa dia? Dia Maidin, the best man of caliber. Rafidah, lady of steel, made of stern structure. Of course, naturally, because a lot of APs you've seen. Okay. So jangan mudah-mudah cabar. UMNO made this blunder. Dia challenge saya. You sekarang cakap, dulu you bikin apa? Berapa harga? Dia tak cek dulu harga segitu. 8 tahun tak tukar. Termasuk Kenggik. Kenggik dah pencen. Aduh, diam-diam lah. Ini puh habis. Dia marah. Ini ni. Dia marah. Udahlah. Biar kau sukun lah. Kau sukun. Bagi can kau sukun cakap. Kau sukun pun dah lari ke Kuala Lumpur lah. Tapi saya kata boleh turun. Pasal untung sekarang 80 bilion ringgit. Kita turun untung 70. Kalau 70 bilion is enough. Masa saya RM10 dulu, untung minyak tu sekitar 25 to 30 bilion. Ini bukan kelapa sawit ni, untung industri, corporate tax, personal income tax. Banyak lagi ni. I'm just talking about petroleum. So ada orang kata menjadi, dia kata, I should have regretted serving as Minister of Finance. I beg to differ. I gain a lot of experience. Tapi kalau saya cakap macam ni, you janji mana you tahu. Saya kata, saya tahu. Because sekurang-kurangnya masa saya Menteri Kewangan, Malaysia dari segi economic growth in ASEAN number 1. Foreign direct investments number 1. Market capitalization number 1. Sekarang, growth number 5. Foreign direct investments number 5. Market capitalization number 3. Nothing to be proud about.
And we are losing to Vietnam. Vietnam itu yang saya sedih. No. 10,000 juta daripada untung tadi saya nak ambil bagi education. Walaupun saya tahu Menteri Pelajaran dah janji dah. Dan banyak orang seronok. RM4 tak payah bayar. Dia kata free school fees. Orang pun seronok. Berapa ringgit? RM4. Yang bayar RM120. These ministers, actually they are jokers. Ada you make fun of ni. Mainan orang. Jangan bimbang tuan-tuan. Front page, headline. Besok Straits Times, semua ni kata apa. So khabar UMNO dengan kroni ni. Headline, front page. No sense of shame. Dia tahu ni RM4 and still front page headline. Percuma orang seronok. Memang orang seronok. Percuma. Tengok yang percuma apa RM4. Yang kena bayar RM120. So tanya saya nak buat apa? Primary, secondary, university. Sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil. Enough of this division. All Malaysians. Sekolah rendah, menengah, university, free education for all. Boleh buat? Tak boleh buat, dia kata? Ambil duit mana? Untung Petronas. Saya kalau untung 70 bilion, my calculation is simple. Half goes directly to the people, half government to manage. Simple. Kita untung 70 billion, cukup belanja direct. Kita bagi kemudahan kepada rakyat. What's the problem? Improve our medical services. You tengok medical services di sini, you kata the best in the world. Mana best in the world? You sakit jantung, peluang tak ada, itu 8 bulan tau nak pergi bedah. Tapi kalau you orang besar, orang kaya, 2 kali bedah pun tak apa tau, cepat. And you think you take a pride? It's an independent, great country? No. You tengok kalau some of you are familiar with Mike Moore's Fahrenheit 9/11 yang menyerang keganasan Amerika dan sikap tahat Presiden Bush. Dia menerbitkan filem baru Sicko, S-I-C-K-O. I'm not talking about Shivaji the Boss. I'm talking about Sicko. Sicko ni movie mengenai kemudahan perubatan. America, richest country in the world, best medical services in the world, top medical research centers, Mayo, Johns Hopkins, etc. But bagi rakyat pendapatan rendah dan miskin, the poorest services, the most expensive, dan dia tidak ada akses. Kita ada negara kaya.